Salam sejahtera pembuka bicara yang saya muliakan, panel hakim yang sentiasa berdiri di paksi integriti. Pastinya, guru-guru pengarut reformasi serta hadirin sekalian, para pencetus revolusi masa depan. Kita mahu membina generasi madani yang berilmu, berakhlak dan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi supaya negara dapat maju dengan adil dan sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bertitik tolak dari kata itulah tampilnya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato bertajuk Aktiviti Kokurikulum Membentuk Murid Madani. Aktiviti kokurikulum membentuk murid madani. Hadirin yang bervisi, gagasan Malaysia Madani yang dicetuskan oleh amat berhormat Perdana Menteri bukan sekadar retorik di atas kertas, tetapi sebuah visi murni untuk melahirkan insan yang mampan, sejahtera, berdaya cipta, hormat, berkeyakinan dan insan. Namun, persoalan besarnya, di manakah wadah paling efektif untuk membentuk watak ini? Jawapannya tidak lain tidak bukan medan kokurikulum. Hadirin yang dihormati, aktiviti kokurikulum sama ada unit beruniform, kelab maupun sukan adalah sebuah makmal kemanusiaan. Di padang bola, kita tidak hanya mengejar skor, tetapi kita belajar tentang kerjasama. Dalam pasukan pengakap, kita tidak hanya belajar mengikat tali, tetapi kita mengikat disiplin di jati diri. Apabila seorang murid aktif berpersatuan, mereka mulai memahami erti insan dan hormat. Inilah intipati murid madani, individu yang tidak hanya gah dengan deretan tahap penguasaan 6 dalam pentadsiran bilik darjah, tetapi mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi untuk berbakti kepada masyarakat. Mereka tahu cara menerima kekalahan dengan maruah dan meraihkan kemenangan dengan penuh rendah diri. Seterusnya, kurikulum adalah nadi kepada daya cipta. Dunia hari ini, kita tidak lagi memerlukan robot yang hanya tahu menghafal teks, tetapi kita memerlukan insan yang mampu menyelesaikan masalah kompleks. Melalui gap robotik, kebudayaan dan inovasi, murid dicabar untuk berfikir di luar kotak. Inilah murid madani, mereka yang berani mencuba dan tidak getar untuk gagal dan punya daya tahan untuk bangkit semula. Aktiviti luar bilik darjah ini memberikan kesejahteraan mental, menjadi penawar tekanan akademik, sekaligus membina jati diri yang kental agar kita tidak mudah rebah dipukul badai cabaran zaman. Oleh itu, ayolah rakan-rakan, turunlah ke padang, aktiflah berpersatuan. Marilah kita menjadi tunjang kepada masa depan negara yang lebih gembira. Berderap langkah pahlawan berani menjulang obor di tengah kota. Kokurikulum membentuk murid madani, ilmu di dada, sasiah dijaga. Sekian, terima kasih.